قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dan alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, insya-Allah dapat kita bersama-sama sekali lagi secara tidak terancang dalam jadual dan tidak terbincang dalam mesyuarat, yang mana tiba-tiba ada aja. Kebetulan ditakdirkan saya ada hal sedikit urusan yang amat penting di kawasan ini. Jadi sementara disebut kata pukul 9, saya mohon izin kepada yang nak bertemu malam ini. Alang-alang saya kontak surah At-Taqwa lah, saya bagi kuliah maghrib ringkas, tazkirah ringkas, insya-Allah. Kata okeylah, alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang orang tak tahu, setengah orang tu dia marah JK, dia pandai-pandai panggil Ustaz Aslin tu, lain kali bagi tahu awal sikit. Ada orang ada orang gitu. Ada pula JK pula, dia kata ustaz tu satu hal, orang panggil tak nak datang, orang tak panggil pelawa nak datang, mangkuk punya ustaz. Ada JK gitu, bukan di sinilah, ni tempat lain. Ni surah section 47. Tak ada kan. Jadi saya mudah menyentuh sebab macam tuan-tuan tahulah, bukan nak cakap besar sombong ke apa, memang sejak akhir tak tahu kita tak akhir zaman kot ni. Surau tu saya ingat semua surau, masjid tu semua masjid, negeri-negeri yang lain jiran-jiran, masuklah sahabat kita di Singapura dan di Labuan, Sabah, Sarawak. Jadi kita terpaksa, orang kata apa, buat apa ni, pilih-pilih lah. Kalau kita rasa mana yang kita dah pergi tu kita kena kurangkan, kita bagi sahabat-sahabat kita pelapis-pelapis, dia orang cuba buat kuliah pula. Sebab kami ni belum tentu, kadang-kadang ni baru 44, mungkin 45 dah meninggal dunia, jadi pelapis tak ada. Jadi kalau panggil ke selatan saya pun, saya akan hantar pelapis-pelapis. Dan mereka ni insya-Allah orang yang baik dalam bidang ilmiah dan juga boleh membuatkan presentation kuliah yang terbaik, insya-Allah. Kita juga dalam TV tuan-tuan tengok, yang lama-lama semua dah tak ada dah. Sekarang semua muda-muda dengan cara dan gaya masing-masing yang menarik para penonton menyaksikan kuliah, walaupun dalam bentuk kuliah tapi secara tak langsung merupakan hiburan rohani kepada mereka yang menonton atau mendengar program-program tersebut. Alhamdulillah ini ditakdirkan dalam bahasa kita berkebetulan, maka saya kata masa lapang tadi. Sebab kalau ikut minggu ni, minggu kita dah buat program rakaman dengan satu radio Astro, tapi dia orang batalkan, tangguh bulan 10. Jadi memang free lah dalam 2-3 hari ni. Jadi alhamdulillah mengambil kesempatan, dan malam besok ada tu surau. Saya kata jangan bincang-bincang apa, saya akan pergi buat kuliah macam tuan-tuan pada malam ini. Kita tazkirah ringkas, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak sikit tentang apa nama ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu lagi kita minta lah sahabat-sahabat kita, macam imam kita doa selalulah, kalau boleh Isyak, Maghrib, kunut, Zuhur, kita buat kunut nazilah. Kalau bagi mereka yang pandai baca kunut nazilah lah, subuh tambah sikit, jangan Allahumma nabi mahadain wa afait wal laid, itu kerjanya. Yang tak ketahuan kadang-kadang dia baca pun tak faham. Jadi kita baca doa Allah fi nuhuri, fi nuhuri yang ada ika, kan ada doa tu, ya qahar, ya jabbar, ya muntaqim, ya Allah, ya Allah, wa ya mujriyas sahab. Itu doa-doa especially untuk sahabat-sahabat ikhwan kita di Mesir. Kalau tuan tengok, semalam 2 hari lepas Syahid Mus'ab, reporter yang boleh rakam 5,500
gambar-gambar yang orang tak boleh ambil, tapi kalau kita tengok balik dah tak boleh nak keluar dah, ya. Sebab jahatnya Facebook ni pun memang bagus, tapi asal Yahudi punya. Jadi pada saya pun saya ingat moga-moga dia Yahudi pun kena baik jugalah, ya, supaya dia tu tayang juga sikit-sikit, dia tak tapih dulu, ya. Jadi kita kena ingat doa banyak-banyak lah, ya. Kita pun sedih juga berita dan akhbar Malaysia yang mana bila tentera ambil alih, kita menggelar Dr. Morsi iaitu sebagai diktator, ya. Itu pun satu statement kurang ajar sebenarnya. Sepatutnya pihak media kena minta maaf balik lah. Morsi bukan dia rampas kuasa, Morsi ambil kuasa melalui pilihan raya. Ni kena faham. Ada seorang ustaz dalam TV tu, bukan dalam TV, dalam YouTube, ya, dalam YouTube. Oh, dia hentang semacam dia tak boleh menentang kerajaan sebelah otak dia. Kalau kerajaan Malaysia, iyalah kita tak boleh dah buat pi yang bawa parang, pi bawa pedang, pi lawan, tak boleh, itu tak boleh. Itu ada demokrasi. Ini cerita ni siapa rampas, siapa perampas, siapa yang dia rampas. Ni nak beritahu lah dalam keadaan dia. Jadi sebenarnya Morsi ni dia pun tak terlibat secara tidak langsung, dalam muzaharah Arab Spring, ya. Tetapi apabila berlakunya pemulihan kuasa, pilihan raya demokrasi pertama diadakan, lalu dimenang dan dia jadi presiden, kemudian setahun lebih kurang, hampir setahun lebih kurang, maka dia diambil balik. Sebenarnya siapa yang diktator sebenarnya? Sebenarnya tuan-tuan nak tahu, sebenarnya Hosni Mubarak ini sebenarnya juga amat dibenci oleh Jeneral Sisi ni. Tuan-tuan baca sejarah Ikhwan sejak zaman penggulingan raja apa sebelum tu, ya, Raja Farouk, kemudian Jamal Abdul Nasir, kemudian Najib Razak, Najib, zaman dia lah, jenis apa nama tu. Jadi ringkaskan cerita, memang betul kadang-kadang dalam bahasa kasar kita nak kata orang-orang yang jenis tawaduk ni, siapa minta tolong dia tengok dia boleh tolong. Tapi selalunya peringkat ujian bagi orang tawaduk ni terlalu berat, kadang-kadang Allah bagi, ya. Dan dia tolong atas dasar ikhwan, nama pun ikhwan. Still you are my friend. Orang Islam saya tolonglah, sebab dalam kaedah untuk menepis kezaliman pemerintah. Akhirnya cuba tengok tuan-tuan, ni kesimpulan. Saya ingat tak ada saya masuk dalam Facebook, masuklah. Saya kata mudah je, saya tengok baca-baca lebih kurang. Sebenarnya Jeneral ataupun Panglima Tentera Mesir sendiri, dia tak suka dengan Hosni Mubarak, sebagaimana Hosni Mubarak tak suka kepada Anwar Sadat. Mengupah seorang tentera pergi tembak Anwar Sadat, sedangkan Hosni Mubarak duduk di sebelah je. Bila dia dah mati, dia dapat kuasa, dia buat belah hukuman gantung mati. Kawan tu dah tak ada, lari pergi Afghan, ya. Dan saya ketika di Pakistan, dia khabarkan beliau berada di Afghanistan, dia hukum bi'idam ni hukum pancung lah. Maka cara dia lari ke Afghanistan. Itu cerita gambaran. Kemudian pula lama-lama lebih kurang, Hosni Mubarak lebih kurang, sebab di sana yang rajin menggulingkan orang adalah tentera, macam mana Soekarno, Soeharto dan sebagainya asal dia. Jadi digunakan ikhwan ini antara ialah nak tengok, nak test market je. Sebab tu saya sendiri pun kata silsilah ribulan tak lambat juga Morsi merintah. Memang betul. Bukan saya minta doa, saya bukanlah tok guru ke apa doa pelik-pelik dah, tapi nak ceritanya gambaran. Sebab senario yang berlaku di Mesir sama je kes dia. Sebab tu dia boleh bunuh rakyat jelata, biasalah. Ya, tambah-tambah tahu pula confirm ikhwan muslimin yang buat demonstrasi tu lagilah seronok macam saya, musuh saya. Ni semua setembak biar mampu habis semua. Apa nak gaduh? Rakyat Mesir bukan macam rakyat Malaysia 28 juta. Dia ratus juta. Takat tembak 1 juta tarahal bro. Small matter. Buat gitu je. Nak cerita tentang sebenarnya inilah saya nak bagi tahu dan kita kena tahu bahasanya fitnah di akhir zaman yang berlaku. Yang seronoknya ialah berlaku pembunuhan. Betul kata Nabi, ya, akhir berperingkat hasad, menghasad, dengki, berdengki, fitnah, hatta yakuna fihimul baghi, sehingga berlaku di kalangan mereka bunuh-membunuh.
Bukan orang kafir dengan orang Islam. Kalau orang kafir orang Islam, orang kafir tak berani berperang, you all kena perang. Orang kafir dia takkan berani lawan orang Islam. Kalau tekan je tak confirm dah. Kita lawan katalah Siam Bangkok kita lawan, isytiharkan, kita mati confirm syahid. Confirm syahid. Lawan katalah mata bergaduh Singapura, lawan hak kafir lah Singapura tu lawan kita. Kita mati syahid. Ini contoh dia. Lawan pemberontak yang nak merampas negara kita pun mati syahid walaupun dia Melayu sekalipun. Itu kaedah dia. Sebab tu orang kafir dia tak berani lawan. Sejarah telah pun mengajar mereka. Mereka ada piagam dia orang hebat. Kalau hampa lawan mereka, jangan harap kita nak boleh menang. Sebab pokok ni lawan untuk mati, kita lawan untuk hidup. Bukan lawan, berbeza. Mereka lawan, mudah dia buat apa? Mereka kucar-kacirkan Islam, umat Islam dan negara umat Islam. Akhirnya kita tengoklah. Cuba dia beritahu. Kita pergi, pengalaman saya, kita pergi ke Australia, tengok suasana bagus, orang putih kata sea breeze. Pergi ke Poland, diberi peluang baru-baru ni ke Poland dengan Republik Czech. Tuan-tuan tak rasa risau nak berjalan dekat negara barat. Bersih tu memang bersih sungguh. Tak perlu bersih 1, 2, 3, tak payah. Memang bersih tu dah selama-lamanya. Dulu kini dia selamanya bersih. Baik politiknya bersih, baik pilihan raya bersih mereka. Ya, contoh dia lah. Tuan-tuan pergi negara Islam, turun dekat Mesir, tuan-tuan barang hak lain sikit. Kalau tak ada duit, jangan harap barang terlepas. Saya buat balik daging unta lebih kurang 5 kilo. Bukan saya nak, sepupu saya tu, itu kakak Ustaz Imran Nasrah, my cousin. Oh Syekh tak boleh, Syekh ni mamnu'. Oh, patut fi khidmah. Kawan saya kata ustaz juga, Syekh. Dia mahu hulu piti sesam salah. Kelantan dia. Bagi 20 duit dia lah. Duit RM20 dia lah. Bagi. Oh halal. Aku kata celaka betul si Muhammad. Jadi saya kata orang macam ni nak Islam minta maaf payah. Rakyat macam ni nak Islam minta maaf tak mau punya. Sebab tu Dr. Mursi kata isteri apa nama doktor juga, Allah lupa nama dia. Dia kata aku bila masuk kamar bilikku, aku tak pernah nampak dia duduk atas katil, melainkan duduk di hujung sudut berdoa pada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan takkan bini nak memuji-muji laki dia tu pasal. Takkan dia tahu Allah tu tahu. Dia kata aku masuk kamar tidurku, aku tidak pernah melihat Mursi di atas katil, melainkan di hudud di penjuru sedang berteleku, sedang angkat tangan, ya Allah, berilah kefahaman kepada rakyat jelataku apa yang ingin ku sampaikan dengan agamamu ya Allah. Sebab dia pun tahu. Lepas tu Nabi kata kalau negara tu miskin, kurang hajat lebih daripada negara kaya. Negara tu rakyat miskin, lebih kurang haja daripada rakyat yang kaya. Lepas tu Nabi berkata kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir yang fakir itu jadi kufur dengan Allah. Terang-terang minta rasuah. Takkan kawan dia tak nampak? Takkan kawan dia tak tahu? Semua nak duit. Tuan-tuan, yang paling selamat nak duduk hotel Yahudi paling selamat. Hilton, apa Carlton, nama black ni. Marathon tak ada. Carlton kat Shah Alam je, tak pernah ada, tak pernah dengar sini je. Hotel-hotel nama-nama Arab tuan-tuan. Pi Pakistan sama je tuan. Pi Indonesia persis selai bulan sama je. Dan mari Malaysia pun lebih kurang juga. Tuan tengok. Ni negara umat Islam. Pi Afghan lagi teruk. Tuan-tuan, bergaduh dekat pasar, terang-terang bergaduh, bertumbuk. Pergi ke Thailand petani, tembak menembak. Tuan-tuan nak aman kat mana? Maka jawapan dia, saya nampak begitu bila Tuhan tarik keberkatan di langit dan di bumi. Lau amana ahlul qura wattaqau. Ini kaedah dia. Kalaulah orang-orang ahli qaryah itu beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim,
pasti kami akan bukakan pintu langit dan juga pintu bumi. Barakat. Berkat ini bukan dia boleh pergi cari merata tempat. Berkat ini datang daripada Allah sahaja kepada orang yang jalan hidupnya, way of life-nya adalah lurus menurut tata susila agama. Allahu Akbar. Ini kita disebut. Tengok di Malaysia. Ya, tengok di Malaysia. Tembok sana, tembok sini, walaupun dia Hindu, walaupun dia kafir sekalipun, terang-terang tembok. Ya, ketua timbalan, ketua pengarah perkastaman mati kena tembok. Ni lepas ni siapa pula ketua pengarah mana lah kena tembok? Tunggu masa je. Ustaz bercakap lebih bahaya sekarang ni. Tembok saat ni kau. Ha? Ni contoh dia. Nak kata aman, memang aman. Tapi peringkat nak cerita aman zahir, tetapi hakikatnya tidak aman. Sebab apa? Dalam bahasa kasar ialah berkebenaran besar. Saya bercakap atas diri saya, lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Tapi manusia ni jahat. Mereka tidak beriman dengan Allah. Lalu Allah turunkan bala bencana ke atas mereka. Allahu Akbar. Tengok, saya ulang balik, puncanya kerana Allah tarik keberkatan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Lepas tu ulama-ulama membikiskan, ya, orang kalau hidup dapat berkat, negara ni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tajuk ni telah kita forum Ustaz Azhar Idrus dekat dataran apa nama ni, Amkok Mall, anjuran MBPG baru ni. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan Allah mengampunkan rakyat jelatanya. Cuba tuan-tuan tengok apa kaitan. Cuba tengok ayat yang mula-mula surah As-Saba ayat 15. Dia kata kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatu taibatu wa rabbun ghafur. Makanlah kamu, kata Allah, daripada rezeki Tuhanmu yang berikan kepadamu. Makanlah, minumlah. Makan apa saja yang kamu nak. Darahnya muntah darah sudah. Banyak sangat makan. Makanlah, minumlah, mainlah, hiburlah, tidurlah, kayalah, bahagialah, kena ingat satu remind daripada Allah, washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya yang telah memberikan nikmat pada dirimu dengan makan yang begitu banyak, dengan minum yang begitu hebat, dengan rumah yang begitu banyak, dengan kereta yang begitu banyak, dengan anak-anak yang banyak, dengan duit-duit yang banyak, jawatannya banyak-banyak, isteri pun banyak. Maknanya apa dia? Terima kasih pada Allah. Lepas tu ulama dia kupas pula. Ulama kupas, dia kata terima kasih tu apa dia? Orang kita Sanusi bagi, Ustaz, balik kampung bawah ni durian banyak, nah 2 bakui. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah, Allah saja yang balas. Itu kita dengan manusia. So bila kita sebut terima kasih Sanusi, maknanya apa dia? Lepas ni aku kena jaga lidah aku daripada mengata dan mengumpat Sanusi. That is the meaning of syukur. Understand mah? Yes. Itu makna syukur. Tuan bagi saya balik kampung. Kau mana? Terengganu, Kelantan. Oh, balik Kelantan, budu 6 gelas. 6 gelas 6 botol. 6 gelas pecah budu. Bawa kelik daripada Kelantan, mai seksyen 8 ni. Tuan Haji tanya saya, Ustaz duk mana ada kuliah dekat Shahlan ni? Ada. Oh, gini lemari rumah dululah saya bawa kelik daripada Kelantan ni pada ni apa buduk terih. Buduk terih ni 8 botol. Saya dengar kata Ustaz ni kaki botol. Botol budu lepas kata tuak. Ustaz ke balik. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Lepas ni saya kalau boleh jaga lidah saya jangan mengumpat dia. That is the meaning of
syukur. So macam mana meaning of syukur dengan Allah? Ulama tasawuf kata, ulama Syekh Zunnuni Al-Misri, dia kata alla ya'siyallaha ahadun bi ni'amillahi ta'ala. Apa maksud dia? Seseorang itu tidak buat maksiat dengan Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Faham tu? Makna Tuhan bagi kita ayat. Makasih. Apa kita kena buat? Nak terjemahkan dengan apa? Dengan amal ibadat. Makna jangan buat maksiat. Dapat ayat, kita berenang pakai spender, kan maksiat? Dapat ayat banyak, buat kolam, duit banyak, buat kolam, tiba-tiba kalau tengah adik-beradik, anak-beranak tutup, tak apalah. Pak, saya, anak, bini pakai bini. Nak ni main kawan-kawan join. Bini dia pun kena proof. Ayat siapa bagi? Allah. Mandi buat maksiat. Ini pupak ratu cantik duk marah ni. Kita duk larang depa jangan berseru cantik, tapi kita tak larang pula sukan renang. Betul juga. Budak-budak ni bukan anak Melayu, anak orang putih. Nama bapak pun apa? Orbit dia Al-Qurti gitu. Nama Al-Qurti, C-O-R-T-E. Itu nama dia gitu. Al-Qurti. Kan. Kalau baca cepat Al-Qurti. Gitulah kan. Bunyi macam mencarut nama gitu. Saya kata ini bukan anak Melayu, rupanya mak yang Melayu. Kalau mak Melayu, anak bukan Melayu, kena faham. Islam diikut agama bapak, keturunan bapak. Kacukan tu lain cerita. Hang hebat tak mana hang anak raja sekali nikah ayat biasa tetap bin dia tak kita dia anak raja. Nampak tak? Batu orang jenis nik kahwin orang biasa, anak tak dapat nik dah. Sebab apa? Sebab bapak bukan nik, bapaknya nuk. Nampak? Nampak kan contoh dia. Sebab tu bila suami dapat datuk, isteri dapat datin. Tapi kalau isteri dapat datuk, bapak nak mampus berdatin. Berbulu, datin Haslin, akan kejut. Orang kata gila ke ustaz ni kata. Nampak kan? I want roti cik dia. Kami kenapa dilarang untuk berroti cantik? Budak muda comel 19 tahun je. 19 tahun molek. Putih melepok. Dia kata apa? Dia kata jangan jadi ulama kolot. Dia kata apa? Dia kata kat saya. Dia kata kat mufti. Kan? Mufti kan fatwa. Tapi tidaklah lebih lawan mufti kita dulu Arwah Ishaq Bahrum. Dialah yang mengaramkan tu. Tangkap bapak yang anjur-anjurkan oleh anak bekas dululah. Kan? Apa nama dia? Yang kena tangkap dengan Adizan tu. Kan? Dia antara dia. Jadi dia kata saya di Malaysia tu cantik. Kita mengambil peraga badan di tepi kolam swimming pool. Kita hanya dibenarkan memakai tracksuit, tetapi ada orang lain tak pakai punya biasa. Salah ke? Nampak? Salah ke? Apa kurangnya saya dengan perenang yang pakai bikini tu? Betul juga. Hak kafir tak apalah, hak Islam tu. Budak Islam tu budak mana? Budak Shah Alam ke budak Subang? Perempuan hak berenang papan nanjal tu kan? Je ni. Buah tangan sikit, tutup sikit. Kita pun gitu kan. Macam apa nama tu, apa nama Angry Bird. Kan. Muka contohlah kan. Dia pakai tracksuit cuma baju je nampak dada sikit. Saya rasa saya lebih baik daripada yang berenang tu. Saya tak dengar pula haram. Kalau ditambah lagi, itu sukan bina badan. Lagi teruk. Kenapa tak ada statement sukan bina badan haram? Kenapa saya saja haram? Jangan jadi mufti kolot. Nah, kena sebiji muka gang gitu sandor. Sebab aku bukan mufti. Tapi tak rasa juga aku sebab mufti tu ulama. Kita ni start berceramah berdakwah. Betul. Pada saya tak kata bukan nyokong dia. Betul juga saya kata. Bina badan pakai spender je. Ada ke ibu bina badan pakai jubah? Bina badan Ustaz Aslin. Si pengadil sivil nak tengok kat mana? Tengok bulu ketiak tak nampak.
Cuba bayangkan Ustaz Aslan datang ceramah tak pakai apa? Pakai seluar dalam je. Bukan jenis Z tu. Tu tak boleh, perut gemuk dia berlipat. No, jenis hak tomoy tu. Hak seluar tomoy kan, hak panjang. Mai duduk tang ni, baju tak pakai, seluar panjang tak pakai, pakai spender tomoy je. Boxing. Ibu kata apa? Kurang hajar saya mengajar. Kenapa kita tak kurang hajarkan bina badan? Tak ada statement langsung. Bahkan kita seronok. Wah, Mr. Orang Melayu menang universe. Alik. No. Bila dia berhenti, orang offer dia jadi ketua jurulatih bina badan, dia kata apa nak bagi aku dosa lagi. Dulu tak dosa ke? Sebab dulu dalam keadaan dia belum. Gitu je. Kita sunuzon lah. Kita cakap sunuzon lah. Maka sukan bina badan pun jawatan kuasa mufti mesti letakkan haram. Berarti saya kata haram. Tapi saya bukan mufti. Saya tok peti. Hak Ganu kata tok peti. Contohlah kan. Jadi hak lepas-lepas tu bertobatlah, bukan bayar. Bertobat saya masalah. Kita bukan macam umat Nabi Isa bin Musa. Sabar bertobat, ambil pisau tikam perut. Baru taubat terima. Kalau tak bunuh diri tak diterima. Kita hanya astagfirullahalazim, meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Tengok ya. Dia kata pada orang yang terima kasih pada Allah ialah orang yang orang dapat nikmat dan dia tak gunakan nikmat untuk buat maksiat. Ibu cuba cek tengok. Tuhan bagi duit lebih, kata bonus. Kerajaan negeri Selangor kan baik benar. Bagi satu bulan bonus. Kan? Tuan-tuan ambil duit, tuan-tuan pergilah buat benda pelik-pelik. Dapat bonus tu adalah nikmat. Memang manusia bagi, tapi itu sebab-sebab. Musabbibul asbab adalah Allah. Ambil dia, tengok, ajak anak pergi tengok wayang, contohlah. Rumah pun ada wayang, contohlah. Apakah tengok wayang ni dengan bercampur lelaki perempuan tak kira siapa benda bukan dalam rumah kita? Benda ni betul tak betul? Contoh. Kalau benda tak betul, maka kita gunakan nikmat tadi buat maksiat. Ini confirm orang yang tidak berterima kasih pada Allah. Dan rakyat yang macam ni hidup dia, negara dia tidak akan mendapat kebaikan. Negara akan wujud dengan adanya rakyat jelata. Takkan ada orang panggil negara kalau tak ada orang dalam dia. Dan begitu jugalah terbentuk seorang pemimpin yang soleh bermula daripada keluarga yang soleh. Terbentuknya anak-anak yang soleh daripada keluarga yang soleh dan solehah. Bila mereka ni keluar bermasyarakat, mereka boleh jadikan masyarakat yang soleh. Kalau 1000 orang duduk kat sini semuanya soleh, mana? Semua bapak soleh. Maka Allah berikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pada zaman Nabi, tentera tak ramai, tapi orang kafir takut nak perang. Sebab apa? For the example, on Ramadan, peperangan Al-Qadisiyah dikatakan bulan Ramadan. The Muslim power, kekuatan yang di bawah tentera Sa'ad bin Abi Waqqas around 30,000 plus. Nak lawan tentera Rustum tentera Rom. Nak lawan tentera Parsi. 240,000 plus. Kalau kita nak ratio, nak divide whatever, makna 1 lawan 8 orang. Saidina Umar hantar watiqah surat khas kepada Sa'ad sebelum perang. Apa statement di antaranya? Dia kata, wahai Sa'ad, tahukah kita selama ini kita berperang dengan musuh-musuh Islam, kebanyakan semua kita menang, kecuali perang Uhud kita tak menang. Kita tak kalah, cuma kita tak menang. Mana-mana perang kita boleh berjaya. Tahukah kamu wahai Sa'ad kenapa? Sebabkan tentera musuh-musuh Islam, mereka dalam hidup di dunia buat maksiat. Tentera kita tak buat maksiat. Sebab itu Allah berikan kemenangan kepada mereka yang tak buat maksiat, walaupun mereka banyak. Andai kata, statement yang kedua, kalaulah tentera kita sudah mula pandai meninggalkan solat, itu merupakan antara the big sins. Dosa yang paling besar ialah meninggalkan solat. Maka mudah bagi mereka buat maksiat.
Ini statement Omar yang saya boleh petik dalam bahasa Melayu ini, sebut dipecahkan atau diterjemahkan, dimafhumkan. Maka kalau tentera kita dah sudah mula meninggalkan salat, maka mudah mereka buat maksiat. Ketahuilah wahai Sa'ad, waktu itu dan ketika itu kuantiti akan memberikan kemenangan kepada kita, bukan lagi kualiti. So kalau tentera Sa'ad itu tak semayang, tak salat, buat maksiat, 30,000 tu dia bos oleh 140, dah jahanam dah. Tetapi kita menang kerana kita tak buat maksiat. Apa makna dia? Makna bila tak buat maksiat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari yang bermaksud seorang pemimpin ini, saya pemimpin, kalau dia semayang, anak-anak dia akan mendapat naungan kebaikan seorang pemimpin yang baik. Kalau negara, saya sebagai ketua negara misalnya, maka rakyat akan dapat kebaikan. Dan kalau saya tak solat, tak betul, tak ni, maka rakyat tak ada masalah. Mana rakyat tak dapat, tak timbul saham yang kita buat tak betul. Tapi Nabi kata kalau rakyat buat maksiat, pemimpin tidak turun betulkan maksiat jadi yang baik, buat amal ibadat, maka rakyat dosa tadi, pemimpin tanggung dosa. Besar benar Ustaz punya terjemahan ni. Boleh tolong kecilkan sikit? Okey, saya tak jaga bini saya dengan elok, automatically saya pun akan dapat dosa. Saya buat dosa maksiat, isteri anak perempuan saya tak tanggung dosa. Tapi kalau anak perempuan saya buat maksiat, bini saya tak tanggung dosa, yang tanggung kita. Rumah tak ada apa, sebab dia dah berat benar, dia beranak anak kita harap perut je bucik, beranak haram. Maka bab dosa, pahala mak dia pun dapat, tak kisah, bab dosa kita tanggung seorang-seorang. Kenapa? Inilah rumah tangga, tuan-tuan sekalian. Sebab tu perlu pentingnya disebut sini pada kita takut rumah tangga tak dapat berkat, maka jiran tetangga pun hilang keberkatan. Bila jiran tetangga hilang keberkatan, komuniti ataupun masyarakat pun tak dapat berkat. Bila tak dapat berkat, masyarakat membiak jadi rakyat jelata, maka negara yang tidak mendapat berkat hasil rakyat buat maksiat, maka timbul, maka negara tu ghairu baldatin ghairu thayyibatin, baldatun ghairu thayyibatin, negara yang tidak mendapat kebaikan daripada Allah. Allah tak mengampunkan dosa rakyat jelata dia. Ini kita nak kena, kerana tak dapat berkat. Bila disebut tentang berkat, ya, maka dalam kaedah berkat, ulama sebut apa dia? Yang selalunya bila berkat, dia ni bila dapat berkat, mudah melakukan amal soleh. Orang yang dapat berkat dalam kehidupan, berkat dalam harta benda dia, berkat dalam rumah tangga dia, berkat dalam kepimpinan dia, apa dia? Dia mudah mengajar orang buat amal soleh, dan dia ajar orang jangan buat benda maksiat. That is the name of barakah. Itu duit banyak, dia buat amal soleh, bukan amal taleh. Soleh verse taleh, bahasa Arab ni talihun lawan salihun. Taleh ni jahat, soleh bela anak orang amal soleh. Ni contoh dia. Duit banyak, harta banyak. Macam bulan puasa itu, ada sahabat tu, Ustaz, saya nak bagi Ustaz 5,000, bukan bagi saya, Ustaz kenal orang miskin yang susah. Alhamdulillah lah, ada lah ramai. Saya balik Kedah, jumpa orang miskin banyak, dia Perak pun banyak. Ustaz ambil 5,000 ni, saya back in, masuk cek, Ustaz bagi. Nanti nak ke mana? Anak nak pergi umrah, nak raya kat sana. Amal ibadat selesai masalah. Amal solat saya bagilah. Pada budak nak pergi Surabaya, kita bagi 500. Baru ni ada seorang kampung saya tu, dia tiba-tiba stroke bulan puasa, lumpuh. Ada anak kecil contoh kan, kita bagi dia 300-400. Kita bagi, bukan duit zakat. Orang kita soleh, duit zakat baru soleh. Oh, mana cik bro? Nampak, duit zakat tu bukan dekat, memang soleh juga, tapi tu wajib lain. Macam semayang wajib, berapa ramai nak semayang sunat ba'diyah? Cuba cek tengok, ramai. Yang itu soleh. Soleh ni benda diada-adakan, faham? Sama ada berdalil ataupun tak berdalil.
Contoh dia, buang sampah. Dalam Quran mana ada? Kutiklah sampah di tengah jalan kalau awak semua tak ada. Nabi kata, hatta soleh itu ambil sampah, buang ke tepi atau buang gelak, atau ada kayu yang menghalangi jalan, kamu angkat, itu juga soleh. Yang kedua, orang nak naik kuda tinggi sangat, you tak tapak tangan, pak zas tolak ke atas, melambung keluar sana pula. Mana naik ni? Jangan lebih-lebih teruk. Wow, dah. Lama patah orang kita ni. Gini. Ataupun macam Nabi dengan isteri dia. Allah Maimunah. Nabi letak je kan. Tengok mesra. Okay, come on darling. Yes. Oh well. Piu nak atas. Tengok ya. Kita sebelum kahwin je soleh. Oi, tunang kita tolong buka pintu, bukan dia bodoh buka pintu. Please darling. Kerak. Tutup dengan kain-kain yang melekat. Nampak rekan, darling. Lepas kahwin, pergi makan kat kedai Zam-Zam ke kedai Tom Yam, kita keluar dulu, kita kunci. Keluar. Kita pasal apa dia ni tak keluar-keluar, rupanya abang kunci buat apa? Marah. Dah hilang soleh dia, mangkuk punya suami. Contohlah ya. Tengok. Yang kedua, mudah insah dan bertaubat. Dah masuk waktu ke? Asyik berapa sini ni? Pukul 8.36 atas tu. 5 minit boleh? 5 minit. Mudah insah dan bertaubat bila dah mula dapat berkat daripada Allah. Ada doa yang berkat, doa ikhlas. Ada yang harta berkat, dia buat amal soleh. Faham tu? Ada jenis ni umur 60 tahun baru dulu panggil agogo. Pantang ada kelab malam, adalah dia. Pantang ada dia, kelab malam tu. Nampak? Bila dah dapat doa, mungkin bulan puasa tu, ya Allah, yang bla-bla lebih kurang Allah berikan pancaran barakah doa, lalu dia berubah. Maka mudah pada dia ialah orang cakap apa sikit, Allah dia menangis. Orang cakap sikit dia menangis. Kenapa cik nangis? Start cakap tu, rasa-rasa semua ada kat saya. Alhamdulillah lah Ustaz, saya pun tak nak ungkit cerita lama ni. Harap Allah terima taubat saya. Nampak? Lalu dia pun ada duit pecah sikit, maka dia ambil duit, maka dia cari siapa? Saya nak lantik seorang lah anak angkat. Buat apa? Dia mengajar agama, mak tafiz berapa bayar, seorang RM2 saya tanggung dia sampai dia habis belajar. Itu cara dia. Nampak tak? Sebab mudah buat amal soleh. Bila dia dapat keberkatan, mudah buat benda baik. Ini contoh dia. Bukan ikut musim. Kadang semusim 4 tahun sekali bagi, itu lain. Kan semusim dapat 5 tahun sekali, itu lain. Itu mungkin something wrong. Kan aneh. Ini betul-betul ni. Dia sebab ya Allah, tengok orang susah, orang minta derma, tengah duk makan dekat stesen tujuan syarat mai bapak ni. Assalamualaikum tuan haji, saya daripada Narati Wat. Apa? Cik semua kan. Kita nak buat sekolah anak yatim. Gitu. Sekolah tak ada ke sana? Oh, tanya salah macam lawyer. Tak ada, saya ni lebih kurang lah. Orang yang soleh dia tak cakap banyak. Orang soleh dia takkan tanya banyak. Orang yang dapat berkat rezeki tak tanya banyak soalan. Mana? 2 tahun lah. Ni nak kerja hamba, nak kerja, tak ada kah belum belajar. Lah haram tak bagi, mangkuk punya orang tua. Tanya soalan macam lawyer. Hang bukan lawyer. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dia mudah je dekat Shell. Banyak Shell peternak kan? Budak comel budak datang. Lalu waktu datang jarang pula nampaknya muka Mak Enon. Hak umur 70 yang lepas apa yang menempus tu datang minta derma sikit. Lari cepat cari dia bawa minyak kita. Naik minyak kita marah ke dia. Dan mau comel tanya dia tak bagi. Mari sedek. Saya salah. Nampak? Dekat Marabah lepas Sungai Buloh tu kan. Mau jual bam. Saya dek dalam kereta saya dek macam-macam bam dah. Start daripada Gurun sampai sini ada 6 aras dek, ada 6 ketul bam lah. Saya pun nak pening dah bam banyak dek. Jangan cakap banyak lah. Jangan ambil duit. Sebab tu orang yang nak derma, orang buta tu kan, dia bukan ada lapas jual beli. Yang apa bagi duit ambil tisu tu buat apa? Tak boleh. Itu bukan sedekah, itu beli. Nampak tak? Itu cara dia berniaga. Tapi dia tak tahu lah niat beli ke tidak jual beli. Muamalah kena ada akad. Ambil dana saya beli tisu. Nampak tak?
Tisu, Ustaz, tisu ni 4 rupang je, kita bayar RM5. Melantak ke dia lah. Lepas tu, Nana tisu balik. Sekar dekah, beli-beli. Main ni saya beli 3. Nak ambil 3, ni RM5. Lebih tu, sekar. Tuan betul kan? Ada orang guna gitu. Tuan nak komplain dia, tak bayar. Mana daripada mudah ihsan dan martabat. Yang ketiga, rasa puas dengan apa yang diperolehi. Kenapa orang makan rasuah? Dia tak puas. Pasal apa tak puas? Kerja something tak dapat berkat. Nampak tu kan? Kenapa? Tanya mana-mana pegawai kerajaan, kerajaan dan swasta hak pegang kuasa ni, hak boleh pegang pistol ni dan sebagainya dekat kuasa dekat orang tu, tanya dia, kalau dia tak tahu yang rasuah tu adalah salah, bohong. Mim wa mu hawang hong. Bohong. Nampak? Tak. Tu bahasa aku tu mohong. Bahasa aku bu. Mu. Mohong. Maknanya kita tak tahu yang rasa ni salah, tahu. Dah pam sekali muka dia. Mas ni kalau aku ketuk tampak muka dia. Sebab itu kita kena faham. Dulu ni masa dia kerja, dia makan rasuah. Bila doa dapat berkat, dia berubah. Orang pun jolok ke dia tak ambil. Dan tak mustahil dia kena bunuh lepas tu. It's not impossible thing. Ini cerita benar tak cerita siapa. Dulu dia makan rasuah. Hebat masa zaman 30-40 tahun ni. Masuk nak pencen 53. Dia kata aku banyak salah lah. Dia bertaubat, dia pun orang buat rasuah dia diam. Dia tak lawan, dia diam. Lama orang tekan lagi. Aku, kalau kau nak kawan dengan aku, kau jangan buat macam ni. Dia pegang bahagian yang tok. Misalnya contoh, tak lepas pening lah bapak-bapak tu dah makan orang bawah dah. Lain daripada bunuh lagi senang daripada hidup. Sebab tu orang yang bertaubat kena ingat, dulu buat jahat, dia buat baik. Cabaran lagi dahsyat daripada orang yang tak pernah buat jahat tapi dia baik. Understand? Saya ulang balik. Dulu buat jahat. Dulu rogol bini orang, rogol nak dera orang, rogol nenek orang. Nenek muda lagi 45 tahun. Kan? Lepas tu ambil harta orang. Daripada insaf dia bertaubat. Dendam tu cucu anak-anak dia ada lagi kan? Ada tak? Dia bukan tahu kita bertaubat tak bertaubat. Nampak jalan duduk kelantai pula. Kau bedih bedih selalu. Pam, mati tergolek. Ada orang tua tu kan, balik dari surau, naik Honda Accord, keluar pagar je. Pish, mati. Takkan orang tua tak salah? Faham tak? Orang semayang takkan kena tembak. Takkan si penembak tu buta mata. Orang buta tu dia tembak. Kan? Dia keluar surau. Mak bini kita, dia tak ada salah gapo, tak ada musuh. Bini. Kan? Bini tak tahu benda, musuh tak ada musuh. Kita kerja bukan nampak. Tapi dia mati dalam keadaan dia balik dari surau. Dia mati keadaan dia lepas solat subuh. Pada saya mulia mati dia. Dan saya yakin, dan bini berkata, sempat saya ucapkan dia la ilaha illallah. Allah hapuskan dosa orang yang jahat, bunuh 1 juta orang sekalipun. Tapi orang macam ni kena sabar. Dia lebih banyak cabaran daripada orang yang tak pernah buat dosa dan sentiasa buat pahala, daripada orang yang dulu buat dosa, baru bertaubat, baru nak berubah 5 hari dah mati kena bunuh. Contohlah. Tuan-tuan nampak kan? Tuan-tuan dia. Kemudian tidak ada perasaan cemburu dengan kejayaan orang lain. Ini berkat. Datang kerja Panasonic sama-sama dari kampung, mai kawan naik jadi supervisor, dia belum lagi. Atau dulu kerja polis misalan, mai sama constable berlatih dekat apa ni Simpang Renggam. Kan batik dapat semua, dapat pistol seorang satu, dapat kelongsong satu, kan bubuh sarung, bubuh dah peluru. Lepas tu 3-4 tahun yang kawan A dapat apa yang pakai satu tu apa, corporal. Corporal dia 6 tahun tak dapat, tapi rezeki dia berkat, dia tak dengki orang tu. Tanyalah, hang tak sangka lah, hang baguslah, aku ni apalah salah aku banyak sangat. Nampak tak? Boleh ke tobat tak kata gitu? Haram awak ni, aku rasa kamu ni kabel banyak sangat dia. Berubah jadi filem kartun yang ada suara. Aku tak buat apa-apa dengan awak kan.
Aku pelik betul. Kita di constable sama dengan tahun. Tapi awak jadi sarjan, aku belum lagi corporal bertidak kan. Dengki sebab apa? Lepas tu dia makan rasuah pula. Nama pangkat satu tapi rasuah punya banyak. Kawan tu sarjan berkat, banyak tu gaji tapi hebat anak beranak dia kita, anak lawan kita. Nampak tu? Yang kelima, tidak mudah marah dan tidak stres dalam kehidupan. Ada makan, tak ada mesti darah. Dua tu je. Nampak? Ada makan nyam, tak ada mesti darah. Ada hisap darah sendiri. Jadi Dracula. Nampak tak? Bukan susah bro. Tok aku said to me, my grandmother said to me, saya balik sekolah, saya hutang kawan 2 kupang. Tok bagi belanja kat aku 2 kupang, mana cukup? Aku terhutang. Cerita kat tok, mak, cik hutang 2 kupang tempat hutang. Apa hutang? Atuk saya ambil kopi, bantai terus. Tak apa, rujuk pada mahkamah dulu. Nampak tak? Pap, terkejut aku. Jangan hutang orang. Lebih baik peti kedara batu daripada hutang orang. Sampai lah ni aku duk terasa. Ni contoh tuan. Kita kalau sikit nak loaded, nak makan lebih, buat anak-anak makan Pizza Hut. Gaji 2,000, anak 8 orang, mampus makan. Boleh makan bingkai je. Gitu je. Nampak? Gaji 2,000, anak 8 orang, bini seorang, dah 10. Masuk Pizza Hut yang aku beli tu mana ada murah. Domino pizza pun serupa je sini 8 tu. Nak beli nan pizza, tu murah. Pasal malam tu kan, tak apa-apa, ada daging katak, ada daging cicak, ada bubuh mana dah. Murah. Bukan kata kedai kan, aku ajak saat ni dah. Hak murah tu. Hak jenis kedai-kedai ni pergi apa tu? Starbucks. Apa mendatang tu? Old Town Coffee. Kopi secawan banyak ni RM8. Kalau bawa anak 10 orang nak mampus. Hari-hari sarapan kat Starbucks sekedebuk kita kena. Lepas tu apa dia buat? Mulalah nak pinjam. Mulalah. Yang penting kita ni level sama. Betul kata orang dulu, biar apa-apa asal gaya. Ni salah. Iaitu yang terakhir, tidak mudah marah dan stres dalam kehidupan. Orang senang, duduk rumah murah sama dengan kita. 10 tahun lepas tu dia buat rumah tinggi dah. Rumah dia konolot, kita rumah tengah. Dulu nampak matahari, dah tak nampak dah. Sebab kau tu naik 4 tingkat pakai lift. Sama kita rumah murah. Allah, no stress because rezeki kita berkat. Apa nak kalau orang kaya? Oh betul kata Ali, kalau hang duk tengok atas hang lama hang teruk daripada orang dia. Tengok orang kaya, lepas hang lagi teruk daripada orang kaya perangai. Buat jahat lah. Lepas tu lihatlah siapa di bawah kamu. You pakai motor, tengok orang pakai basikal. Ustaz, saya tengok basikal tu mahal Ustaz, 6,000 Ustaz. Motor saya boleh 800. Boleh ada. Korang ajar betul orang ni. Kita buatlah konon-konon cakap macam supi lah. Kita lihatlah. Orang pakai basikal. Ustaz, basikal 6,500 Ustaz. Tu saya tengok tu kata dia. Motor saya pun 1,200. Betul juga motor yang jenis RG Sport dah dulu tu. Kadang-kadang tak start, kadang-kadang tak bunyi, tengok naik dah. Ni apa? Tolak dulu, baru loncat nak, baru bunyi. Kadang-kadang. Wallahu alam. Jumpa lagi kisah keberkatan lagi. Kita akan sambung lagi kalau ada program kat mana-mana. Sejelas akan bagi tuan-tuan. Ustaz Aslin nak mari kuliah, boleh ke? Tuan-tuan jangan pula, kita kena masyarakat Ustaz Aslin mari, you tak beritahu kami. Memang hangpa takkan tahu. Ikut suka aku. Ikut ISU, ISA. Ikut suka aku. Ni Ustaz ISA ni. Jadi maknanya saya akan mari je, free saya akan mari insya-Allah sekalian. Dan moga-moga negara dapat negara berkat. Kali saya kata seulang balik, ya. Contoh huru-hara berlaku, kemungkinan besar sama ada rakyat tak dapat berkat atau yang memimpin rakyat tidak dapat berkat. Jadi ataupun hasil mahsul rumah tangga tak berkat atau kerjaya kita juga tak berkat. Atau orang tanya saya, tuan-tuan pernah dengar tak satu, dia katakan guru, cikgu sekolah kebangsaan di Malaysia ni, di semenanjung Malaysia ni, pagi menjadi sekolah kebangsaan, malam jadi GRO. Pernah dengar tak? Ada, berlaku. Cikgu dia ni anak duda. Umur dia baru 29 tahun. Mungkin suami dia cerai kerana takut. Kan? Jadi dia pagi cikgu mengajar, malam dia
Dia bukan jual badan. Saya yakin dia tak buat zina, tapi dia hanya menari je. Walau bagaimanapun, yang haram itu kalau dah besarnya haram, kecil pun haram. Senang kaedah dia. Kan? Saya tak minum, saya hidang je. Serupa je. Yang buat botol, kalau arak sama je. Tambah-tambah Persatuan Kebajikan Pekerja Islam Kasboj menjemput ustaz memberikan kuliah Zuhur. Menin kepala. Orang mengapai nombor kereta kita? Ustaz ni tokai arak ke? Kan? Nampak kan? Ni ada. Tapi saya pun tak faham. Harap-harap Jabatan Agama mungkin dia akan pergi ikut cek tengok. Orang Islam tak boleh kerja kelang arak. Orang perempuan tak boleh masuk Ratu Cantik. Sebab tu Datuk Sa'bah Rum, Allahu Akbar, dia dengar saya ceramah nikah anak murid dia, pahala banyak dapat. Siapa berani? Orang politik pun takut dengan dia. Nampak tak? Haram. Letak jawatan, I'm sorry. Dia begitu je. Contoh lah kan. Sebab tegah ni hukum. Bukan sebab tu Imam Al-Ghazali dia kata, kalau jadi penasihat kepada pemerintah ni, satu benda yang aku takut. Dapat gaji dia bagi aku dah banyak, aku nak tegur maksiat dia buat, aku tak berani, maka aku syubhat dengan dia. Yang kedua, aku tegur dia tak dengar cakap, tapi aku terus kerja dengan dia, juga aku syubhat dengan harta dia. Allahu Akbar. Ini fikirkanlah tuan-tuan sekalian. Wallahualam, menyambut tu Allah. Ya, lemah tu saya. InsyaAllah jumpa lagi. Atau tidak terlalu lewat nak mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri sehari je ya. Hari kedua dah bukan raya dah. Hari raya sehari je. Jangan salah faham. Ini kita nak beritahu orang ni. Yang kedua tiga tu hantu raya. Habis tu buat buka raya. Itu lain. Program ziarah sempena bulan Syawal. Sebab bulan Syawal saja banyak kita buat open house. Tak payahlah panggil rumah terbuka hari raya, tak payah. Rumah terbuka. Biar terbuka je. Ni orang datang tak datang tu lain cerita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr min sa'i lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.